Setiap daripada kita ada assistant tau dekat smartphone, tapi tak ramai yang guna. So kali ni tips berkaitan dengan gadget. Korang nak set alarm kan? Alarm pagi-pagi korang nak masuk, set timer pukul berapa, set dia punya setting-setting dan sebagainya, agak susah. Korang sebenarnya boleh buat dengan senang. Nak tahu tak? Follow dulu guys dan save video ni, jangan bagi dia hilang. Korang boleh gunakan voice assistant yang ada dekat dalam smartphone korang. Semua orang dah tahu tapi tak ramai yang guna. Okay, tengok Hey Google, please set an alarm for tomorrow at 6 am. Nampak tak? Dia dah set up alarm siap-siap untuk esok pukul 6 pagi. Langsung kita tak perlu nak susah-susah. Kalau tak, korang bayangkan nak set alarm ni, kita nak kena masuk dekat kita punya alarm. Lepas tu tambah, lepas tu pilih masa, lepas tu setting semua, baru save. Kan dah mudahkan kerja. Lagi satu, kita nak buka torchlight dekat kita punya smartphone. Kita kena slide, lepas tu cari torchlight. Tekan kan? Nampak? Dah terbuka. Kita boleh buat dengan lagi mudah. Hey Google, turn on flashlight. Nampak? Senang je. Cakap je. Hey Google, turn off flashlight. Nampak guys? Senang sangat. Nak set reminder, nak set timer, semua tu Google boleh tolong buat kan? Benda ni korang kena manfaatkan lah sebab dia sangat-sangat mudah. So guys, manfaatkan teknologi yang korang ada. Follow for more.